Assalamualaikum. Hari ni Aiman nak tolong ibu. Aiman, tolong belikan ibu gula dan beras ya. Ingat, Allah suka anak yang jujur. Baik ibu, Aiman janji. Assalamualaikum. Pak Saleh, ibu nak beras dan gula. Ini barang kamu, Aiman. Duit ni macam lebih. Kalau Aiman ambil, itu bukan hak Aiman. Allah tak suka orang yang tak jujur. Pak Saleh, duit ni lebih ni. Masya Allah, Aiman anak yang amanah. Semoga Allah berkati kamu. Amin. Saya balik dulu ya Pak Saleh. Alhamdulillah, ibu bangga dengan Aiman. Aiman buat sebab Allah, Ibu. Ibu berpesan dalam doa, jujur itu amalan mulia. Walau tiada yang Adik-adik, jujur itu